Explore, create, inspire. Pendidikan digital merupakan tunjang utama dalam memperkasa dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Melalui teknologi, pengajaran menjadi lebih interaktif, akses kepada sumber ilmu lebih meluas, dan potensi murid dapat dikembangkan mengikut keperluan abad ke-21. Pendidikan digital bukan sekadar pilihan, tetapi satu keperluan untuk melahirkan generasi yang celik, digital, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Wow, tempat apa ni? Hai, selamat datang di dunia digital. Siapa tu? Saya Tera, sebuah robot AI yang telah diciptakan untuk digunakan oleh semua pengguna seperti pelajar dan guru-guru yang mencari maklumat yang penting. Wah, bestnya. Tera, sejak sekolah kita guna bahan digital seperti e-book dan aplikasi belajar, rasa macam belajar jadi lebih seronok. Tapi kenapa ya? Itu kerana bahan digital dirancang khusus untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyertakan alami. Contohnya, bila awak guna aplikasi matematik yang ada simulasi, awak boleh lihat bagaimana bentuk geometri itu berubah-ubah. Jadi awak lebih faham, kan? Ya, betul tu. Dulu, saya selalu pening dengan bentuk 3D. Tapi, bila ada simulasi geometri macam ni, terus nampak jelas. Tapi, adakah bahan digital ini hanya untuk subjek susah seperti matematik dan sains je? Tidak sama sekali. Bahan digital boleh digunakan untuk semua subjek seperti sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan lain-lain. Wah, jadi saya boleh belajar di mana-mana sajalah. Ya, tepat sekali. Terima kasih, Tera. Sekarang saya lebih faham tentang bahan digital ini untuk belajar. Rasa masa depan pendidikan lebih cerah. Ya, sama-sama. Gunakanlah bahan digital ini dengan bijak dan jangan disalahgunakannya. Pendidikan digital bukan lagi satu pilihan, ia satu keperluan. Di Sarawak, usaha ke arah pendigitalan pendidikan semakin giat dijalankan. Inisiatif seperti penubuhan pusat ekosistem digital dan program pembelajaran dalam talian membuktikan kesungguhan negeri ini untuk tidak ketinggalan dalam arus teknologi. Cabaran seperti akses internet di kawasan pedalaman masih wujud, namun langkah-langkah seperti pemasangan menara komunikasi dan sokongan kerajaan persekutuan memberi harapan baharu. Secara umumnya, impian pendidikan digital menyeluruh di Malaysia bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan kerjasama semua pihak, kerajaan, swasta, guru, ibu bapa dan pelajar, kita mampu menyediakan sistem pendidikan yang inklusif, cekap dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Masa depan pendidikan negara ini sedang dibina dan bermula to a transformasi digiri.